Selamat datang kepada semua penonton. Saya, Amna Aryana binti Irwansyah, wartawan TV An-Najah, akan membuat liputan secara langsung Majlis Pelancaran Program Ihya Ramadan 2025. Tanggal 28 Februari 2025, Sekolah Kebangsaan Agama Mismukah hari ini telah mengadakan Majlis Pelancaran Ihya Ramadan dalam suasana penuh keberkatan dan kesederhanaan. Majlis dimulakan dengan bacaan doa oleh Ahmad Kashful Waris, diikuti dengan ucapan perasmian oleh Guru Besar SK Agama Mismukah. Dalam ucapannya, beliau menekankan kepentingan Ramadan sebagai bulan pendidikan rohani serta menyeru murid-murid agar memperbanyakkan ibadah dan amalan baik sepanjang bulan yang mulia ini. Majlis Pelancaran Program Ihya Ramadan kali ini diserikan lagi dengan alunan zikir, tayangan video tentang ibadah puasa, taklimat aktiviti Ihya Ramadan yang disampaikan oleh Ustazah Fazariah. Ceramah tentang puasa daripada Al-Fadil, Ustaz Hanafi dan edaran kit Ramadan kepada setiap murid. Program ini diadakan setiap tahun untuk memastikan murid-murid memahami kepentingan Ramadan serta mempraktikkan amalan-amalan mulia sepanjang bulan ini. Bersama saya, Amna Aryana binti Irwansyah melaporkan untuk TV An-Najah, DVPSS SK Agama Mismukah. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.